Hai guys, alright guys. Assalamualaikum. Selamat kembali ke Zamizu channel. Alright. So hari ni kita nak ke master tayar, nak tukar tayar depan dengan tayar belakang. So ya, dalam untuk video pasal motor ni, jom kita pergi sana. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk kat korang macam mana keadaan tayar belakang dengan tayar depan saya. Tayar selepas 4 tahun dah macam ada bengkak-bengkak sikit. So saya pakai dulu Corsa Platinum V22 saiz 80-90 untuk Avantis depan. Belakang saya pakai sama juga Corsa Platinum V22 90 saiz apa ni, 14. Tengok guys, sampai 4 tahun. Itu dah botak habis. So hari ni kita nak pergi tukar tayar depan belakang. Bajet dalam 200 depan belakang. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi master tayar. Ok, jom kita tengoklah 200 kita dapat bajet apa untuk Avantis ni. Setelah 4 tahun, last kali saya buat video 4 tahun kot. Untuk tayar depan belakang, mungkin saya nak tayar ni kecil sikit, jadi 80-90 sama dengan depan kot. Alright, so jom kita pergi ke master tayar. Let's go. So ni daily bunga dia macam ni. So saya ambil Corsa Pirelli ada. Kalau ni saya ni salah ni. Message mau lah. Ok lah, Corsa Platinum. So ini dah tayar dia sama. Boleh pakai kecil sikit. Ok, dah siap tukar tayar. Tayar sama Corsa V22 70-50. Itu kecil sikit. So ni nampak macam comel sikit lah. Belakang ambil kecil juga sikit. Tayar standard V22 saiz dia adalah kejap tak adalah kat sebelah tu 70-80 rasa. 80-90 kat belakang. So sama lah, compare dengan tayar sebelum ni nampak kecil sikit tayar standard. Tak apa, kita try. Sama jugalah, tak jauh sangat gitu. Ok, so total kehanggusan untuk ini adalah 288. Sebab ada bearing kat depan dah tak main. Orang tu katalah, Bombing kata. So bearing RM40. Dan inilah harga dia guys, dekat master tayar Jalan Ampang. Ok, right, sampai di sini saja video untuk kali ni. Pada korang yang tukar tayar, bolehlah cuba-cuba. Ok, sikit. Ok, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye.